stres ganggu hormon. Kenapa? Bila kita stres, badan jadi cepat penat. Tidur tak lena, berat makin naik, emosi tak stabil, dan libido mula menurun. Ramai ingat itu cuma faktor umur. Tapi sebenarnya stres boleh rampas sistem hormon badan. Apakah itu hormon? Hormon ialah chemical messenger ataupun pengutus kimia dalam bentuk kimia yang berada dalam badan kita. Dia membantu mengawal banyak benda. Tenaga, tidur kita, emosi kita, metabolisme kita, selera makan, gula darah dan fungsi seksual. Satu contoh hormon ialah insulin. Insulin penting pada badan kita. Pendek kata, hormon dia membantu badan bekerja dalam keadaan seimbang. Tetapi bila stres terlalu lama, keseimbangan ini akan terganggu. Badan masuk mode survival. Apa maknanya ini? Bila kita stres, otak akan aktifkan sistem survival. Sistem survival ni macam sistem kecemasan lah. Badan mula hasilkan adrenalin dan kortisol. Masalahnya ialah kalau hormon stres ini terlalu tinggi dalam masa yang lama, badan akan mula beri keutamaan kepada survival dan bukan kepada repair. Maknanya dia bertahan untuk hidup tapi dia tidak ada masa untuk repair dan juga memperbaikkan keadaan. Jadi dalam keadaan ini, sistem hormon lain mulalah terganggu. Kortisol adalah satu hormon stres yang utama. Sangat penting. Kortisol penting untuk survival. Dia membantu menaikkan tenaga, meningkatkan gula darah dan membuat kita lebih dalam keadaan berjaga-jaga. Kita lebih alert. Okay? Tetapi bila kortisol semakin tinggi, ia mula mengganggu banyak hormon lain dalam badan kita. Inilah yang kita tak nak. Kita kena tengok juga apa dia stres berkait dengan keletihan ke. Kena tahu. Okay. Ramai orang stres yang kronik. Okay. Dia akan rasa penat sepanjang masa. Berat badannya akan berubah. Dia makin naik. Okay. Dia tiada bertenaga. Kenapa? Ini kerana badan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi sistem saraf dan hormon tidak pernah benar-benar rehat. Dia kena berjaga sentiasa macam zaman perang. Macam enjin kereta yang hidup 24 jam, lama-lama sistem akan mula burn out. Satu perkara yang penting yang berkait rapat ialah stres dengan tidur. Bila kita stres macam ini, stres juga akan mengganggu tidur. Badan akan rasa penat, tetapi otak tidak berhenti berfikir. Kortisol yang tinggi di waktu malam boleh menyebabkan kita susah tidur, kerap terjaga, tidur tidak nyenyak. Dan bila tidur terganggu, hormon badan akan jadi semakin tidak stabil. Stres ini juga berkait dengan berat badan dan juga dengan hormon. Ramai akan pelik. Mereka rasa mereka tak makan banyak, tetapi berat badan naik. Stres kronik sebenarnya, stres yang berpanjangan boleh meningkatkan selera makan, menyebabkan kita macam craving ataupun mengidam makanan-makanan manis. Dan ini akan meningkatkan simpanan lemak, terutamanya di bahagian perut. Kortisol juga boleh mengganggu insulin. Akhirnya, badan kita akan menjadi mudah untuk simpan lemak. Okay? Kita tengok pula, stres dan emosi pula. Hormon stres juga mempengaruhi hormon-hormon lain seperti serotonin, dopamin dan bahan-bahan kimia otak juga.
Bahan kimia dan hormon banyak bertindak dalam badan kita dan dia bersaling tindakan antara satu sama lain. Sebab itu stres kronik yang berpanjangan. Stres kronik ni stres yang berpanjangan boleh menyebabkan kita cepat marah, kita overthinking, berfikir macam-macam benda yang tak penting pun. Anxiety, resah dan juga kemurungan, emosi yang tak stabil. Kadang-kadang bukan orang itu lemah sebenarnya, tapi sistem hormon dan saraf mereka terlalu penat. Satu lagi kesan ramai orang tidak sedar ialah stres boleh menurunkan libido. Bila badan terlalu fokus kepada survival, fungsi reproduktif mula dianggap tidak penting. Stres kronik mula mengganggu hormon-hormon seperti testosteron, estrogen dan hormon seksual lain akan terganggu. Akibatnya dia mengurangkan keinginan seksual, gangguan kitaran haid dan masalah tenaga. Apakah dia kesan jangka panjang? Kalau stres kronik ini berterusan, ia boleh dikaitkan dengan banyak masalah-masalah kesihatan seperti obesiti ataupun kegemukan, rintangan insulin, diabetes, gangguan tidur, ketakseimbangan hormon, infertility ataupun ketidaksuburan dan penuaan yang lebih cepat. Sebab itu, stres bukan sekadar emosi. Ia adalah gangguan biologi seluruh badan. Ia adalah satu masalah moden. Masalah di zaman moden lah lebih tepat. Masalah manusia moden ini bukan stres sekejap, tetapi badan mereka tidak pernah benar-benar tenang, otak mereka sentiasa sibuk dan hormon yang sentiasa berada dalam mod kecemasan. Lama kelamaan, badan akan hilang keseimbangan. Jadi kadang-kadang apabila kita panggil badan dah makin lemah, mungkin sebenarnya adalah hormon yang sudah terlalu lama hidup dalam keadaan stres. Itulah yang kita kata badan kita makin lemah. Sebenarnya itulah puncanya. Hormon kita ni sudah bertahun-tahun dalam keadaan stres. Dan mungkin juga ubat paling penting yang badan kita perlukan hari ini bukan hanya vitamin, tetapi peluang kita untuk keluar daripada mode survival, pergi ke mode yang lebih baik, mode repair dan sebagainya. Maknanya kita kena hilangkan stres itu untuk menjadi lebih sihat dan hidup yang lebih tinggi kualiti.